Halo. Halo, selamat pagi Abang Ismail. Selamat pagi. Siapa di sana? Saya Cik Azri dari Kuala Kurau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abang Ismail. Nama siapa? Azri. Azri. Umur berapa Azri? Umur 19 Abang Ismail. Budak-budak lagi. Azri? Inilah Azri. Kau pernah tinggal dengan nenek tak? Dengan nenek dah bermasa ni. Nenek ada lah, tapi jarang lah. Tinggal dengan dia cuma ziarah-ziarah lah. Ziarah-ziarah je? Alamak. Nenek ni ada tak pantang larang dia? Macam nenek saya, dia tak ada kan. Tak cerita lah kat saya. Tapi kalau mak ada lah. Oh, mak pun ada cerita Apa yang mak kau cerita Azri? Contohnya macam kan, kalau pergi mana-mana je kan, kalau malam-malam ke, nak masuk rumah kena basuh kaki lah. Kalau tak basuh kaki, contohnya adalah mimpi yang macam-macam lah. Itu yang mak kata Habis mak kata je ke ataupun kau ikut sampai sekarang? Ikut lah, sebab saya memang selalu pulang malam kan, pergi niaga apa kan. Balik-balik tu masih kena cuci kaki lah. Tidak, memang mimpi macam-macam. Kalau tak mimpi macam-macam pun bau macam-macam ke tak? Kan? Betul lah kau pergi meniaga pula tu, jalan sana jalan sini. Kaki cagus. Hamsit. Alright. Pandai daripada lawa semua. Tak, memang betul. Dah, kau pergilah cium kaki kau. Kalau tak bersih kau pergi basuh lah. Apa yang patut Azri Azri. Okey. Assalamualaikum. Kesalam semua. Kau seram tak ni? Seram lah, sebab tempat saya ni tak 2-3 hari ni ada orang pecah rumah. Kira jiran-jiran saya pun saya promosi buka radio lah malam. Bagus. Diorang nak pecah rumah planning malam ni Bukan, maksudnya ada 2-3 hari tu sebelah ni kena kan. Okay. Cakap betul dah, senang ke buka radio dengan Abang Ismail malam. Orang ganti takut nak masuk sebab kan kalau bising radio orang cakap orang ni tak tidur lagi ni. Bijak. Bagus. Jadi suami isteri semua ingatkan buka radio malam-malam kuat-kuat sikit kan. Apa? Apa dia? Kebaikan ada keburukan. Kebaikan dia okey lah. Banyak baik dari buruk. Apa buruk dia? Tak apa. Okey. Kau kenapa ni? Ketawa pun ni, gigil pun ni. Kau mana satu ni? Buatlah satu dulu. Ketawa ke gigil ni? Tak ada lah, biasa. Okey. Apa buruknya? Buruk tak ada apa lah, biasa. Faham je dah. Apa buruknya pula? Tak ada buruk lah. Tak ada apa. Okey, untuk kebaikan lah. Macam siapa nak masuk rumah, pecah rumah malam kan. Dengan radio dia cakap ganti orang tak tidur lagi, tak jadi lah buat plan malam ni. Pula kita cerita pula pasal hantu kan. Habis ingat dia orang nak pecah rumah tu tak takut hantu ke? Dia orang pun takut lah. Tak ada. Biasa kan. Kau pernah pecah rumah tak? Itu kerja apa? Kerja saya. Tanya, tak pernah pengalaman kan? Tapi pengalaman dia dengar orang cerita kan. Orang sebelah ni baru kenal 3 hari lepas. Ya ke? Dia cakap, tak apa lah, saya kata, alah betul dia senang kan buka radio kan. Malam baru ingat kan tak tidur lagi kan. Tak jadi buat plan lah. Lagipun dia tengah mengendap, dia dengar radio, dia dengar background Abang Ismail ni pun dia dengar pun. Tak jadi lah. Tak jadi dia. Okey, bagus. Lagi-lagi kau standby lah apa, cota ke apa ke Tapi saya pesan pada yang nak pecah-pecah rumah tu, jangan buat kerja tu memang tak elok apa semua. Alamak. Betul lah Betul lah, tak ada kerja betul ada orang kan. Padahal kat Malaysia ni banyak semak-semak samun kan. Carilah kerja yang berfaedah kan. Ini malam pergi pecah rumah orang. Tak ada kerja yang berfaedah langsung kalau dia buat. Nak cakap lah kan. Takat RM2 boleh habis semua. Tak 300 apa nak bagi. Yang tak bagi tu yang dia pecah tu. Connect geng-geng semua yang pecah rumah. Okey lah, jaga diri baik Azri. Okey, semua selamat malam. Buka lagi radio satu. Selamat pagi. Okey. Assalamualaikum. Okey. Terima kasih Azri. Azri. Betul saudara, kalau mereka semua nak pecah rumah di kala ini saudara saudara buka radio kuat sikit lah dengan background dia. Suspend dia orang pun tak jadi nak pecah rumah. Tak jadi nak pecah rumah. Jom baliklah. Aku tak sedar hati lah. Rumah ni kan kita terperangkap kan apalah kan. Dia cerita lah dengan kawan dia masa aku nak pecah rumah si Polan tu. Aku dengar satu bunyi kan. Ngeri babe. Muzik tu macam muzik
Jepun tu. Tak jadi balik. Macam-macam taktik lah. Pakai psikologi pun dengan pencuri ni pun bagus juga saudara. Pakai psikologi sikit. Sebab dia pun main psikologi dengan kita. Time kita belah di rumah, time tu dia nak pecah rumah kan. Ada kawan saya rumah saudara, habis barang licin, diangkut semua. Bukan kata buka radio, dengan radio sekali hilang. Alah, macam mana?